Yang besar ni besar baru lah. Ini. Tapi macam mana pula ada kubur kat belakang tu? Kubur di belakang tu orang kena sawo. Sawo, penyakit sawo. Penyakit sawo, penyakit sikit beritnya. Orang mana, orang Sadang lah? Orang Sadang lah. Oh. Sadang kena sikit berit tu. Kena tina. Di Kaum Sudin tu. Kaum Sudin. Jadi Mana boleh? tak dapat lah masa tu. Belum ada cawatan tu. Oh. Paksa lah siapa yang orang keluarga dia awak tanah dia. Tapi kenapa kat Tanah Haji Muhammad pula perginya? Situ tak banyak. Situ Ada 3 kubur ni? itu ada 3 je. Itu dekat rumah dia jadi tu. Ada juga. Situ urus lebih rumah. Tapi belakang rumah Syabu tu ada juga. Ada juga Oh, tu penyakit sawo tu. Penyakit sawo. Tahun berapa tu kakak? Itu Tahun 30-an ke tahun 20-an lepas Jepun? tahun 18. Weh, awalnya. Tahun 18 lebih? Tahun apa ni masa perang Jerman. Oh, perang Jerman dulu, perang dunia pertama. Itu yang mana tu. Oh, penyakit sawo tu. Ramai lah orang Sadang meninggal situ. Oh. Apa ni abang tu ni tu. Meninggal seorang. Penyakit sawo lah. Oh. Dia- Dekat mana dia punya kubur dia? Kubur kat mana? Wallahu alam tak tahu. Oh, tak tahu kat mana? Ayuh, tak tahu. Oh, iya ke? Tapi memang abang betul lah tu. Semak sebapak. Tok mana? Tok ada saya. Tak. Memang ada lah ni, tapi tak tahu yang mana satu. Tapi tak tahu. Dah sini ke, tak ada sana ke. Ya. Batu ni baru tadi. Yalah. Oh. Datuknya pun masa tu kecil. Dia pun tak ingat kot. Lama tak ada cerita je pun. Oh, dia tak ada cerita langsung pun. Dia kata, pada abang aku mati sesawa je. Itu je. Tapi dah orang-orang Allah Alam.